Aku ya Allah aku dah. Baru kita nak biar kita nampak lah kalau kita dapat lakukan ni, kita dapat lakukan yang taat ketaatan semua. Tuan Guru Haji Mat Syillah beritahu iaitu kembali pada Allah Taala. Jangan nampak kita. Bila kita nampak kita semua, dia panggil apa? Iaitu ada satu sifat yang dimiliki oleh syaitan, itu sifat ananiah, keakuan. Jangan tu semua kalau boleh. Jadi 4 perkara tadi Ustaz pesan, Tuan Guru Haji, bukan Ustaz pesan, Tuan Guru Haji Mat Syillah pesan, Ustaz ni tukar sampai je. Tolong sampai Tuan untuk kita guna kita. Pertama dan semua, kalau kita jatuh pada maksiat, adab kita Allah Taala ialah kita bertaubat. Yang kedua, kalau kita diuji dengan Taala, diuji dengan Taala, adab kita dengan Allah Taala ialah apa semua? Sabar. Yang ketiga dan semua, dan kalau kita diberi nikmat oleh Allah Taala, adab kita dengan Allah Taala ialah syukur. Dan keempat, kalau Allah kita diberi ketaatan oleh Allah Taala, Allah Taala bagi kita kekuatan untuk melakukan ketaatan pada Dia, adab kita dengan Allah Taala ialah apa dah semua? Iaitu jangan nampak kita, biar nampak Allah Taala.